Alah. Saya juruko, bukan bikin filem. Tolong. Bang, dah habis hantar rumah? Panjang. Saya juruko, bukannya tukang potong rumput. Oh, bukan Aduh. Saya juruko, bukan ambil speed trap. Aku seorang juruko tanah. Kerja kami ramai yang tak tahu. Kadang-kadang ada di tepi jalan. Kadang-kadang dalam hutan. Profesion juruko kurang dikenali. Ia tidak seperti kerjaya lain yang kita tahu seperti cikgu, doktor, polis, pilot dan lain-lain. Itulah kisah kami sehingga macam-macam tanggapan orang terhadap kerja kami ini. Sebenarnya bidang profesion kami amat luas. Ia meliputi dari ruang angkasa, daratan, lautan hingga ke bawah tanah pun kami terokai. Itulah skop kerja kami, si juru ukur tanah. Inilah antara kerja kami sebagai juru ukur tanah. Ia lebih kepada pengukuran untuk hak milik tanah, ukuran lot, tanam batu sepadan dan lain-lain lagi. Nak tahu koordinat? Kamilah juga orangnya. Juru ukur. Signal satelit sampai ke receiver, dapatlah kita tahu kedudukannya. GNSS. Nak tahu apa ada dalam tanah seperti kabel elektrik, pipe gas ataupun nak buat pemetaan utility, kerja kami juga juru ukur. Teruskan. Bukan saja di daratan saja kami buat kerja ukur. Di atas lautan pun kami buat. Itulah dia ukur hidrografi. Masuk lain, kanan sikit. Okey. Ilmu falak dan astronomi kerja kami juga juru ukur. Anak bulan nampak tak raya nak raya? Oh, belum lagi. Tak. Okey. Boleh tahu kedudukan kita kat mana? Tu dah pentingnya ni. Nampak ni. Kita nampak bila nak selesaikan pergaduhan tentang hak milik tanah pun panggil kami juga. Kami siapa? Kamilah juru ukur. Boleh selesai. Macam inilah sebahagian daripada kerja juru ukur. Kalau doktor ada gelaran profesionalnya iaitu DR, arkitek, AR. Juru ukur tentu ada LSR ataupun SR, Land Surveyor. Inilah kisah juru ukur tanah. Kami adalah profesion di sebalik tabir yang ramai tidak mengetahuinya. Walau bagaimanapun, kami berbangga dengan kerjaya kami, yang mana ia merupakan satu profesion teknikal dalam pembangunan negara. Tanpa kami, sempadan tidak dapat ditentukan, pembangunan tidak dapat dirancang dengan tepat, dan urusan tanah tidak dapat dijalankan dengan sah. Kamilah pencetus awal kepada setiap projek pembangunan melalui ketepatan ukuran, analisis data geospasial dan kepakaran teknikal yang menjadi asas kepada pemetaan dan perancangan negara. Kamilah juru ukur tanah. Oh, ini kerja korang. Ninti awet Bukan. Kalau nak tahu, ini alat total station. Oh, bukan teropong. Bukan. Kita teropong. Boleh. Tapi kita teropong nak dapatkan jarak kat situ. Bukannya tengok web. Bukan. Oh. Saya nak buat kerja je. Baru tahu juruku kerja apa. Sebenarnya. Anak dara orang boleh tengok? Anak dara tak boleh, tapi anak bulan boleh. Kamu ni.